Kalau korang ada masalah macam ni dekat pintu kayu ni, pintu kayu rumah lah kan. Okey, ni disebabkan oleh cuaca yang panas lah ataupun diterdedah dengan cahaya lah, dengan haba so macam mana kita nak repair ni? Okey, kita just gunakan ni wood filler, water base putih ni. Biasa kita tengok putih yang warna putih kan untuk dinding kan. Yang ni untuk kayu lah. So rupa dalam dia macam ni lah berwarna kayu ni. Okay, kita just ambil je sedikit sini. Pakai scraper lah. Lepas tu korang rata aja kat sini Betul. Rata kan, penuh kan. Okay, ruangan kosong ni lah. Okay, ambil lagi. Okay, lagi. Macam ni, tunggu dia kering lah. Tunggu dia kering dulu nanti dia putih-putih macam ni dia dah kering so kalau gelap-gelap macam ni belum kering lah. Tunggu dia kering betul-betul lah dalam satu jam kita ambil ni. Kertas pasir ni je, kertas pasir. Aku gunakan pemegang ni lah, kertas pasir ni. Supaya kita lagi senang nak buat kerja. Kau tak jari sakit ni pemegang ni pun lembut kan. So kita ambil ni. Okay, kita just gosok lah kat tempat yang kita tampal tadi. Gosok tu semuanya ni aku pakai grade 320 kertas pasir ni. 320. Okey, lepas kita dah siap gosok tu, kita rasa pakai tangan pakai tapak tangan ni kita rasakan, pakai jari kita lah. Dah cukup licin ke belum? Kalau belum cukup licin lagi, gosok lagi sampai lah dia licin, lepas tu kita kena bersihkan lah pakai gunakan kain lah. Kain yang bersih bersihkan tadi. Apa lagi, kita cat aku gunakan cat warna matte warna matte. Water base lah, water base. Kena buat 2 lapis baru dapat hasil yang cantik lah. Okey geng, ni dia hasilnya. Macam mana? Dah tak nampak kan line-line kayu. Okey, kayu yang terbuka tadi, rekahan-rekahan tu kita semua dah tutup lah. Kemudian kita cat tu, pastikan cat satu pintu lah jangan cat bahagian tu je. Okey lah geng, itu je tips untuk hari ni. Okey, jangan lupa like, komen dan juga follow.